Day 3. Good morning guys, hari ketiga dekat Danang. So pagi ni kita dekat hotel lagi ni. Kita nak keluar, okay, just sedikit info, hotel ni jauh sikit outskirt. So satu malam lebih kurang 2 malam lebih kurang RM414. So aku nak bagi quick recap apa yang jadi malam tadi. Malam tadi actually kita orang pergi ke Danang International Firework Festival. Dia ni adalah satu event yearly, pertandingan bunga api lah. So malam tadi final antara China dengan Portugal. So Portugal menang nombor 1, China nombor 2. So memang firework dia memang cantik gila dengan muzik, dengan firework. Oh memang best lah. Satu event yang menarik yang korang boleh datang. Setiap tahun dia ada dekat sini. Lepas tu crowd memang ramai gila guys, ramai gila. Masa nak datang tu dah susah nak jalan, balik lagi susah nak jalan. Sampaikan kita orang balik tu tak dapat Grab guys, tak dapat Grab sebab terlalu crowded, nak jalan pun susah. And then kita orang terpaksa jalan kaki, ya Allah, jauh gila guys. Jauh gila dan penat sangat. So hari ni pukul 11 kita baru keluar daripada hotel. So kita tidur, kita bangun lambat sikit lah. Sebab kaki pun dah sakit, ACL aku pun dah kembali sakit. Jadinya event tadi, malam tadi memang best. So korang kalau dapat peluang datang ke Danang, korang tengok tarikh dia. And then kalau boleh korang pergi dekat hotel yang dekat dengan tempat tu lah. So tak perlu nak cari Grab, tak perlu nak jalan kaki. Aku boleh suggest satu apa, Ibiza. Dengan apa je apa salah? Premier. Premier atau Ibiza. So dua hotel tu memang strategik. Kalau korang stay kat situ, korang tak payah turun, korang boleh tengok daripada bilik. Pertandingan firework tu memang cantik gila. Tapi make sure aku boleh cakap dengan korang, kena booking 1 tahun awal. So apa kita nak buat hari ni, stay tune, follow kita orang. Happy birthday. Dah besar dah anak bapak. Dah 38 tahun dah. Okay, let's go. Hari ni elok pula semua pakai hijau Aku pakai hijau, nak pakai hijau, Pak I hijau. Nel hijau. Hijau. Semua tak plan tau. Sebab hari ni birthday saya, tu korang pakai hijau. Walaupun tak plan, nampak tak? Satu pemikiran. Okay, kita nak lunch dulu dekat sini. Pohab Halal Stick. Nama dia. Ha? Ni? Pohab Halal Stick. Tak, tu ada halal logo. Jom, kita naik atas. Wow. Wah, ada prayer tu. Apa tak tinggi? Oh, gini je. Apa tinggi siut? Okey, yang ini pancake Vietnam 135. Yang ni apa nama dia, Faiz? Yang ini big portionnya, tapi dia ada macam-macam. Okay. So beef 175. 175. Nel Ini rare big 150. 150. Yang awak apa? Saya punya beef regular RM95,000. Okey, yang ini apa nama dia? Vietnamese roll. Vietnamese spring roll 105. Aku punya Bami banh mi daging. daging 105. Betul. So, air Durian coffee 75,000. kita punya apa? Vietnamese Kopi coffee Vietnam. Berapa? 45. 45. 45. Okey, macam biasa. Makan. Meja jual silakan. Yang apa? Bantai. Dia ambil satu kopi balik. Tak payahlah kecil. Lagi ni lembut. Ya. So far daripada day one nak memang makan mi. Datang sini takkan makan nasi goreng, mestilah makan mi. Sudah 3 po pakai dia gini. So, ini Sedap sebab dia suka mi yang light-light. So, kan yang Vietnamese sudah basically dia bland. So, like it.
Okay, sekarang aku nak try dia punya spring roll. Tengok ni ada udang, kita cecah dengan ni. Okay, bismillah. So kalau korang nak rasa sedap, macam kita orang selalu cakap yang rasa vape kat Malaysia punya sedap kan, sini boleh mos. Tak boleh lagi. Sedap ke tak sedap sekarang? Of course, sedap. Sedap But kalau nak try, this is a halal pho di Danang. Masyarakat. Dia bela apa ni weh? Dia bela apa ni? So macam mana makanan? Sedap. Sedap kan? Sedap, serius sedap. Geng, macam mana? Sedap. Serius. Macam mana? Memang sedap. Korang kena try. Pho Hub halal. Okay, tanya Nel, kopi durian dia sedap tak? Tak sempat tanya tadi. Kopi durian. Sedap. Boleh try. Good to see you here. It's been a while since we've been together. I still feel that fire. Something between us is forever. Cute gila guys. Time can move so strange. Ada orang shopping bag. Muka yang Berapa ni? 80, 750. Tapi dia tak nak diskaun lagi. Jadi okey lah. Sebab womanship dia pun macam doesn't look cheap sangat. Apa hasil? Saya beli 4 t-shirt. Beli baju raya tahun depan. Yang ni? Luggage dan ada sekian. Okay, kita dah settle shopping dekat Han Market. Dia 2 tingkat je. Bawah tu macam makanan, barang-barang kering apa semualah. Kalau dekat atas banyak baju-baju, kasut korok. Lepas tu adalah bag-bag. So, Dia mula plan nak sekejap je. dia kalau sebenarnya kalau Nadia pergi kawan-kawan perempuan dia lagi lama. Tapi dengan lelaki biasalah menekan-nekan. Salahnya, sekejap je. Rasa macam sekejap. Tahu-tahu je dah dekat 2 jam kat Tapi situ. kalau perempuan je dia tak balik gini. Tapi tak boleh nego banyak sangat sekarang. Macam boleh nego sikit-sikit je. Kat belakang Han Market ni sebelah dia tengok ada sungai. Sungai yang malam tadi tu kita orang tengok bunga api. Sini. One thing aku nak share dengan korang, daripada semalam aku tak tahulah kenapa susah sangat nak dapat Grab kat sini. Berapa kali asyik kena cancel je. Pelik lah. Pelik. So aku punya suggestion is better korang ambil private driver lah terus, senang. Kalau travel dekat Danang ni. Okay guys, tadi kita dekat market, sekarang kita dekat Aeon Mall pula. Kita nak cari shopping mall, kita perlukan aircon. So panas. Jom kita masuk Aeon Mall. Baru buka tau dekat Danang ni, baru buka. Dah sampai Aeon Mall. Dah lah. Bapak ramai gila orang dekat Aeon Mall ni. Hingak gila, hingak. Ramai gila guys. Okay, kita dah keluar daripada Aeon Mall. Sekarang kita dekat tepi pantai. Apa nama pantai ni? Mikey Beach. Jom tengok jap. Mickey Beach? Ya. Mickey Beach? Jom kita tengok. Jom. Dia M-Y-E. K-H-E tak salah. Mikey Beach. Alhamdulillah, syukur. Boleh bersin pula. Okay. Ui, ramai juga orang. Nampak tu. Ambil video tadi. Oh, luas geng. Sampai sana.
Dan pasir dia putih kak. Luas. So actually dekat Danang ni salah satu attraction dia, beach dia. Tapi kita orang tak plan for any beach activity. Okay. Jom kita nak makan. Let's go. Ni hotel. Atas. Peninsula. So actually kita nak pergi hotel ni, Peninsula. Kita bukan nak pergi pantai kan, kita cepat jalan je. Jangan stop. Dia tak boleh stop sini. Kita nak pergi sini. Royal Lunch halal. Sekarang kita dekat 28th floor Peninsula Hotel. Ada satu rooftop restoran yang halal. Menu halal Vietnam. First, kenapa kita dekat sini? Sebab kita mencari sesuatu yang halal, toyiban untuk special day beliau. Beliau. Yes. Bukan senang Satu aku nak ingatkan, bukan senang kita nak celebrate birthday halal dekat Vietnam ni. So dia ingat kita tak cari sesuatu untuk dia. Sebenarnya kita cari, tapi bukan mudah. Yang paling kita punya ni manager kita punya manager berusaha. Dia tak tahu, malam tadi aku duk Google, aku call sana sini, dia tak tahu. Dia ingat kita tak ni apa-apa. Tapi sekarang aku nak cerita, aku kena cerita. Kalau tak, dia tak tahu. Dia tak tahu jasa kita, aku kena cerita. So special untuk dia, kita makan dekat sini. Apa yang menarik? Kejap lagi aku share. So dia ada menu-menu dekat sini. Chicken samosa, deep fried crispy spring roll. Main course dia ada apa ni? Kimchi halal. Lepas tu dia ada chicken po, beef po, green chicken skewer, ada burger, ada macam-macam. Alright. Non-alcohol, smoothies, milkshake. Okay, so menu dia tak banyak. Cepat. Hai, surprise. Tanjat tak? Tanjat. Tak. Buka tak? Buka kan? Buka. Pasal lah tenang dia pilih tu. Dia kata apa tahu Abel lagi marah dengan Shu. So, ni option yang kita ada. Tadi kita orang target Kau nak yang mana? Ni. Kecuali ni. Okay. Ataupun secret lah sebab dia ada king. Okay, kita tengok hasil dia. Tak ada apa. Kita nak tapi comel. Sebab tadi pilih untuk night. So dah target nak dapat girl. Tak, I memang cakap I nak yang coklat tu. So kita dapat yang girl. Birthday girl. Birthday girl lah jadinya. Bukan birthday boy. Sekejap ada ni lagi weh. Sekejap. Ada skirt. Okay, kita tunggu lepas ni. Sabar. Ini hasilnya. So ni KitKat. Dan ni sunat saya. Birthday girl. Happy birthday. Apa yang salah? Birthday girl. Birthday girl. Makanan kita dah sampai. So aku order nasi ayam. Nak order? Beef skew. Nel order? Beef curry and fried rice. Birthday girl? Saya order sama dengan Bangsu. bangsu. Macam biasa. Makan. Memberikan firman rozakan awal kita terbanyak. 2 hours later. Video ni Guys, sekejap lagi kita orang nak tengok pertunjukan api keluar daripada mulut naga tau. Tu nampak tak kat situ ada kepala naga, itu bridge tu, Dragon Bridge. So lagi akan ada keluar api, lepas tu keluar air. So kita lepak dekat sini, tepi-tepi jalan like a local. Kita tunggu sekejap lagi keluar dia punya api.
Okay, one of the checklist yang kita dah buat dekat Danang, kita tengok naga keluar api daripada Dragon Bridge. Bukan setakat api, dia ada air. Tapi pertunjukan dia sekejap je, 5 ke 10 minit je. 3 kali dia keluar api tu, 3 kali dia keluar air. Itu saja. Tapi lokal datang, sambutan dia gila bab shoot. Kau tengok belakang aku sekarang ni semua. So show dah habis. Kau tengok orang tengah bersesak-sesak nak balik. Kita orang lepak dulu, cici dekat sini. Mungkin kita akan sambung kopi-kopi kejap lagi. Kita tengok apa lagi kita boleh buat dekat Danang. Hari ke berapa ni? Ketiga. Ciao. Ni kita akan masaj dekat Kiasu Spa. Kiasu. Okay. Ada satu cerita. Nak sajalah tengok. Dia ada coconut cracker ni. So saja belik-belik sekali dia halal. So nak cakap ni boleh tak ambil lah. Dia kata okey. So cakap okey lah ambil seorang dua lah. Boleh buat breakfast esok dan bagi pangkat pagi. Sekali lagi dia boleh datang guys. Dia datang dia bagi bag. For you madam. Macam apa benda ni? Dia bagi 2 bungkus besar terus guys. Bungkus besar mat. Tak tahu lah dia pilih aku ke atau dia appreciate. But anyway, thank you. I'm happy. So kalau korang datang Danang, sudah massage dekat Kiasu Spa. Sekejap, yang pasti diorang tak menekan-nekan Diorang relax chill. Dia tak kiasu lah. So dia tak Kiasu. Diorang kena tulis itu, not Kiasu. Aku baru je habis foot massage dekat Kiasu Spa ni. Tadi sebelum massage, dia serve biskut dengan tea tau. And then after massage, dia serve lagi tea dengan buah pula. So massage tadi pun best. Aku sangat recommend korang untuk datang dekat Kiasu Spa Danang. Serius. Boleh pakai kad? Dia pesan. Kena charge, dia pesan. Take the code. Okay, kita tengok total harga berapa. Ni harga dia. Day 4. Good morning guys, hari keempat dekat Danang. So pagi ni kita nak bergerak ke Hoi An. Let's go. Sekarang aku dah sampai dekat Hoi An. So aktiviti pertama yang kita nak buat dekat Hoi An ni memang menarik. Aku memang ternanti-nanti nak buat aktiviti ni. Ni dia. Basket boat. Kita akan buat basket boat sekejap lagi. So kita book daripada klub. Kita ambil ni Han Coconut. Masuk sini. Yes. Cayo. Cayo. So Okay, sit down. ni ada apa ni? Menu ada air kat sini. Hiu rồi, một lần kia không có hiu rồi. Okay, kita dah naik basketball. Ya. Oh, Maria. Tak pening ke? Okay, dah habis dah. Kita naik basketball tadi lebih kurang 45 minit ke sejam lah. Satu experience yang menarik, ramai gila. Benda yang korang patut cuba bila korang datang ke Danang ataupun Hoi An. Nak tahu apa ni? So lepas daripada naik boat akan ada pelayan handsome macam ni. Dia serve kita coconut drink. Kelapa. Hello-nya. Berapa? How much? Cicip. Yang ni pun sama? Tak. Oh, ini dayung tadi. Yang ni pendayung tadi. Ini pendayung. Oh, dekat belakang ni ada banyak punya macam gift shop kan. Sepanjang jalan ni lah. Daripada depan. Sebab dia banyak operator. Yalah. So lepas korang naik boat boleh lah Naik lawan. shopping.
Cantik. A few moments later. Sekarang aku dah sampai dekat hotel ketiga yang kita akan menginap malam ni dekat Hoi An Lee Pavilion Gallery Hotel and Spa. Jom kita tengok. Wih, wangi lah bau hotel ni. Bau orange. Sedap gila. Welcome to our room 319. Jom aku nak buat korang quick tour bilik kita orang dekat sini. Okay, jom kita tutup dulu. First kali dekat belah sini ada wardrobe. Kita tengok apa ada dalam wardrobe ni. Macam biasa ada bathrobe, hanger dan juga safe box. Lepas tu ni best part yang aku nak tunjuk korang. Toilet dia ada bathtub guys. So bathtub dekat sini, shower, and then ada bidet. Yang penting ada bidet guys, ada bidet. And then sinki dia dekat sini, and then dia ada bagi macam biasalah. Ada cotton bud, ada shower cap, toothbrush, apa semua dekat sini. Alright, so lagi satu, tengok ni. Tada! Sambil mandi boleh borak dengan orang sebelah kat katil. Okay, jom kita move kat sini. Dekat sini ada tempat letak luggage. Aku dah letak luggage kat sini. And then katil. Tengok katil ni. So dia bagi ada dua bantal, satu bantal besar dengan satu bantal kecil. Alright, setiap katil ada plug point. Right. Then dekat sini, oh ni ada channel TV. Ada banyak juga, tapi semua Vietnam lah. Vietnam. Okay, kita move kat sini. Kat sini ada satu kettle. And then ada macam biasalah tea. Yang ni snack ini bukan complimentary kena bayar And then TV dekat sini. Okay, ini no, tak halal. Alright, dekat bawah ni ada fridge. Kita tengok dalam fridge ada apa. Okay, ada juga beer, ada mineral water dengan coke. Ini semua kena bayar Alright. Dan dekat sini ada dua seat yang kita boleh lepak-lepak, santai-santai sambil berborak. Nak make up pula, kita beralih ke sini pula. Okay, kita beralih sini ada satu cermin dan meja make up. And then bilik kita ada balcony juga guys kat sini. Kita tengok view dia apa. So bilik kita kali ni menghadap pool. Alright. So aku dah penat, aku nak rehat-rehat sekejap. Kita sambung explore Hoi An. Jom. Okay, daripada hotel tadi kita ambil Grab. Sekarang kita nak cari makan, lapar. Lepas tu kita akan explore Hoi An. Stay tune. Jom explore Hoi An. Jom. Dah jumpa dah Indian Tasty halal. So kita nak makan dekat sini. Hey, tak buka lagi ke? Asal macam dia bau basuh lantai. Halal. Jom masuk. Kita tengok menu dia Push. Buka-buka menu ada halal certificate guys. Oh. So drink, appetizer, salad, ada soup, beef, fish, chicken. Oh banyak lah menu dia, banyak sangat lah. Ada rice, noodle, po, broth. Okay, so aku order orange juice 75,000 dan juga aku order set nasi. Yang ini prawn fried rice in clay pot 285,000. Sayang order apa? Ni nak order stir fried noodle with beef. Nanti kita tengok dia orang order apa pula. Baby corn and crab meat soup dengan nasi putih. Oh. Ya? Mi goreng daging. Apa menarik? Daging banyak. Daging tak ini. Faizah. Apa ni? Saya pineapple rice in pineapple. SpongeBob. Yes. Dan ni aku punya. Apa tak nama dia? Prawn. Nasi goreng prawn dalam clay pot. Ini makanan aku tadi. So aku order orange juice, dia orang 3 orang order coffee. Vietnamese coffee. With meal. Mesti dah minum kopi, mana dong minum urine kita Vietnam. Bismillahirrahmanirrahim. Baikana fi ma razaqtana wa qina azabana. Masuk tak sampai lagi. Oh banyak agak udang dia.
Aku minta extra spicy. So betul-betul spicy ni dia bagi. Pepper. Banyaknya cili dia. Tu lah. So hari ni kita makan dekat White Ant. Alah, dia terlalu banyak serai. So dia ada luka-luka. Wait, pedas. Pedas gila tapi terlalu banyak serai. Aduh. Potong. Dia minta pedas. Pedas sangat ke sini? Pedas gila. Pedas gila tapi aku okey lah pedas macam ni tapi serai dia banyak sangat. Potong. Dia apa? Nasi goreng. So, how was the food? Good. Mine is very, very good. Yes. How about yours? Sedap banget. Sedap. Sedap banget. Mana seorang lagi? Dia lari. Dia lagi. Ajar dia lagi. Actually makanan aku sedap, cuma dia buat terlebih pedas dan terlebih serai. If More not, spicy. More. if not memang sedap sebenarnya. Okey, jom kita nak explore Hoi An, jalan-jalan sekitar bandar. Kau tengok cantik weh tepi ni kau tengok. Sungai. Bersih gila. Lepas tu kalau siapa duduk hotel ni, oi macam English style, ada balcony menghadap sungai ni. Oi cantik ah. Tapi kalau korang pucuk lilin macam nak, mesti ada kipas dan juga payung. Jangan lupa pakai sunscreen. Jom jalan Hoi An. So jangan lupa juga kalau nak dobi, murah je. Nak duk RM10,000 je. Nak- So nak balik dah. nak dogi? Dobi. Okay, Dobi. Sorry guys. Dobi. Cantik gila guys. Sungai dia bersih. Oh, ni yang hotel macam English style tu. Cantik lah. Hotel Royal Hoi An. Kita ambil ni city tour 30 minit 300 Vietnam Dong. Kita naik penatang ni. Belakang. Hello, meow. Hai, Cincau, soya cincau. So kita orang decide untuk naik Let's ni dulu. Kita explore dulu 30 minit. Dia bawa kita pusing-pusing 1 tahun. Lepas tu baru kita jalan kaki pula. Kita tengok kedai-kedai apa yang ada dekat sekitar bandar Hoi An. Oh, best lah. Ada kapal. Ni ada ni. Sekarang kita datang sini, kita duduk sini lama sikit. Sebab sini so many things you can explore. Shopping macam menarik kan. Banyak baju. And one more Cafe. thing, kalau korang datang Hoi An, jangan pakai baju kuning sebab building dia mostly warna kuning. So korang akan blend in. So pakai something red as or lah. Ngam. Okay, time to explore Hoi An, Old Town Old Town. Hoi An. So dia ada banyak kedai-kedai, shop lot lama yang menjual macam-macam barang lah, macam baju, barang-barang leather. Lepas tu macam souvenir, apa lagi? Kafe-kafe. Kan, so kita just walking distance je jalan. Kita explore. Banyak tau, cantik-cantik bag dia apa semua kan. Cantik-cantik weh, serius. Harga belum tahu lagi. Kita baru je start. So harap-harap murah dan kita boleh beli something. Let's explore. Shopping. Oh ni ada ni ada tu. Shopping bag. Nak apa? Semua nak. Kawan. Tapi tu macam kecil sikit eh? Ha. Dia kecil sikit tu besar. Ni kan ada macam mana? This one is the big one or the small one? Sling lah, small pasal apa? Hmm? Tapi sling tak. Sling. Pakai sling. Kan? Dia kecil punya colour ni tapi boleh tengok dulu kalau ada. Saya yang masuk dalam tu kan. Masa saya fasih dekat Semayut tak 10 tahun dah, masa kecil dah. Kita jumpa Lah dia. kita jumpa Tak, ni. bukan harga dekat dalam ni lah. Kalau kita urut kaki sejam 200,000. Kalau kita nak urut badan 250,000. Okey. Yang ni paper price je lah. Macam masalah selalu kan buy one get one free. Mana harga ni lah. Kalau kita nak urut aroma ke apa pun sama 250,000. Okay. Ni yang famous tu. Ya, Nama kalau- awak siapa? Nama saya Lily. Lily. Yes. Kita jumpa dekat Dah sini. jumpa tak Hoi An. Okay, terima kasih. Right.
Laju betul dia cakap. Yang kena langgar. Ni Hoi An Market. Dalam ni pun ada pasar yang menjual pelbagai barang. Selain daripada kedai-kedai yang dekat luar ni, dalam ni pun ada. Tapi macam tak menarik. Kedai-kedai kat luar ni lagi menarik sebenarnya. Cantik lah ni. Ada pelbagai barangan daripada jeans, especially bag. Dekat sini korang boleh sewa basikal, sewa motor, naik taksi yang kita orang naik tadi tu, menatang tu. So pelbagai lagi, tapi tadi kita dah naik pusing-pusing 30 minit. Now kita jalan kaki, shopping-shopping, survey-survey dekat sini. Cuaca memang panas gila guys. Aku ni dah tak tahulah rupa apa hari ni kan. So make sure korang minum air banyak-banyak kalau datang. Dan juga kipas dan juga payung. Aku dah becak habis lah. One thing yang aku notice dan aku suka about Da Nang dan juga Hoi An ni, actually bandar diorang bersih weh. Serius bersih. Aku betul-betul impress. Terbaik. Tapi yang guys, sekarang aku rasa macam susah gila nak bargain dengan diorang. Dia macam dia boleh bagi nego pun sikit-sikit je. Tapi tips dia, kalau korang berkenan, betul-betul dah berkenan, okay, tanya-tanya harga, nego sikit-sikit, dia tak bagi, korang belah. Lepas tu nanti dia akan jerit kat korang balik. Dia tak apply dekat Ho Chi Minh No. Ho Chi Minh kalau kau dah bargain tak beli, kau siap. Tak keluar market oi. Kat sini kau dah bargain sikit, dia tak boleh bagi harga separuh, terus letak harga separuh. Kalau dia tak bagi, kau belah. Time tu dia akan jerit, okey boleh. Itu cara dia. Tapi tak semua seller kau akan dapat macam tu. Diorang sekarang macam agaknya dah banyak turis kot, especially daripada Korea kan. So purchasing power diorang lagi kuat. Jadi apalah sangat orang Malaysia. Okey, itu sekian saja saya melaporkan daripada Hoi An. Two hours later. Wah, banyak gila lantern dekat sungai ni. Cantik guys. Malam-malam ada lampu warna-warni macam ni. Nice. Siapa berani minum poison coffee? Matilah nak. Malam ni kita makan dekat sini, Baba's Kitchen. Nampak tu ada logo halal, vegetarian. Jom kita masuk. Nat dengan Faiz dah dekat dalam lah. Cantik, ada lantern juga dalam kedai dia ni. So kita lepak sini. Tapi I suka kalau I check in. Dekat menu ni dia ada tulis all meat is halal certified. So aku order chicken masala 160,000 Dia balik kereta boleh letak dengan nasi putih plain rice 35,000. Nak order yang ni biryani chicken 180,000. Lepas tu so far is order butter chicken makhani 160,000. Malam ni kita orang 3 orang. Sebab ada seorang lagi dia sanggup tak makan, dia pergi spa. So dia spa 2 jam. So dia takut spa tu tutup, dia pergi makan. So kita orang dia pergi makan, dia tak pergi makan. So dia pergi spa. Kita orang je yang makan 3 orang. Malam ni kita makan Indian food. So ni aku punya chicken masala, Faiz punya butter chicken. Cuba tengok sikit biryani awak. Sesi kedua. Okay. Alright, so dia adalah kondimen-kondimen ni. Okay, jom makan. Bismillah. Kita makan guys. Butter chicken tu sedap. Makan dulu guys.
the next day. Okay, selamat tengah hari guys. So hari kelima dan hari terakhir kita orang dekat Vietnam. So pagi ni kita dah nak check out. Lepas tu kita terus shoot ke airport. Jadi pagi ni memang tak ada apa yang kita orang buat. Just relax-relax dekat hotel saja dalam bilik. So aku nak beritahu apa perkara best dengan apa perkara tak best tentang hotel di Pavilion Gallery Hoi An ni. Yang pertama, yang best dia adalah dia punya bilik sangat luas, comfortable, bantal dia memang best. Lepas tu dia siap ada bathtub. And then dia punya hospitality memang staff dia memang baik lah. Hospitality dia memang terbaik. Cuma ada beberapa perkara yang aku tak suka. Yang pertama adalah kedudukan bathtub dia agak pelik. Bila shower tu tak betul-betul masuk dalam bathtub. Jadi air melimpah kat tepi-tepi apa semua. Sebab dia punya shower sepatutnya masuk dalam bathtub, tapi dia punya kedudukan shower tu tak berapa nak betul lah. Dan tu yang pertama. Yang kedua, kedudukan hotel ni sebenarnya agak jauh daripada Ancient Town. Dia dah hujung sikit. Sebab apa kita orang duduk kat sini, the reason why because of hotel yang tengah-tengah town kebanyakannya penuh, fully book. Sebab ada Danang International Festival Firework tu. Jadi kebanyakan turis dia extend ke Hoi An. Jadi banyak hotel yang fully book. Bila jauh tu kita orang menapak lebih kurang 1.5 km agak jauh. And then kat sini kalau jam sikit je kau nak dapatkan Grab, memang susah. Diorang akan cancel suka-suka hati je. Jadi kalau korang ambil private chartered lagi senang lah guys. Tiba-tiba kita nak sampai KLIA Terminal 2. So basically hari ni kita orang memang lepak-lepak je kat hotel. So lepas breakfast kita packing, relax. So, kita orang pergi airport. And one thing yang korang kena ingat, sila dah datang ke airport awal. Sebab nak check in luggage pun lambat, nak immigration pun panjang queue dia. Okay. So tapi lagi satu pasal airport dekat Danang ni, walaupun dia kecil tapi dia complete. Surau dia bersih, asing lelaki dengan perempuan. Okey lah, siap ada smoking room semua. Okey? Nak cakap apa lagi? Tak ada. Apa-apa pun kita punya trip kali ni Danang dengan Hoi An memang best. Manahin jangan lupa. Yalah, Banahir apa semua tu lah. So thanks kepada kita punya kawan-kawan yang bawa kita. Thank you guys. Thank you. Serius, firework festival tu memang best. Banahir pun best. Basically, pun best. korang memang kena datang Danang lah. Seriously best. Patutlah diorang banyak kali pergi. Yes, dia macam dah 3 kali kot. So mungkin kalau datang lagi sekali, kita orang mungkin akan stay dekat Hoi An lama sikit. Satu je tak best. Pok Mat, boring. Tak, Pok Mat pun best. Best gila weh. Serius best gila. Kalau korang suka Pok Mat, silalah datang dekat Banana Hills punya Pok Mat. Best gila dan besar gila weh. Okay, Besar-besar. until next travel vlog. Ciao. Okay, bye-bye. Bye. Peace.